Guys, memang sekarang ni ramai antara kita yang beli kelengkapan komunikasi secara online. Handphone, wireless earbud, smartwatch, walkie-talkie, macam-macam lagi. Semua kita scroll, add to cart, check out. Tapi bila beli secara online, kita tak dapat check ataupun pegang device tu depan mata. Selamat ke produk ni? Boleh ke guna produk ni dekat Malaysia? Jadi macam mana kalau kita nak beli dengan yakin? Semua ni ada penyelesaiannya. Jom, saya breakdown. Antara perkara yang korang boleh buat adalah semak sendiri ada device tersebut diperakui ataupun belum. Macam mana nak tahu? Device yang diperakui ni mempunyai label MCMC pada produk. Kalau beli secara online, semak juga ada label MCMC dipaparkan dalam maklumat produk ke tidak. Lepas ni jadikan satu habit. Belum beli, semak dulu menunjukkan device tersebut telah diperakui. Baru kita lebih yakin. Untuk para seller pula, kalau produk korang memang diperakui oleh MCMC, jangan lupa untuk show off sikit logo tu. Tak je dekat product listing, product description. Nampak benda ni macam kecil. Tapi sebenarnya pelanggan alert tau. Dia nak tengok benda ni betul-betul certified. Baru customer lebih yakin nak beli. Oh ya, lagi satu. Tahu lebih lanjut tentang tanggungjawab platform e-commerce, merchant dan juga pengguna. Kalau nak beli kelengkapan komunikasi secara online, MCMC dah buatkan guideline. Pergi ke website mcmc.gov.my. Masuk dekat resources, guideline. Lepas tu ada keluar guideline for shopping online platform. Ingat, bila nak beli barang komunikasi secara online, simak dulu label dia. Pastikan device ataupun produk yang kita nak beli tu selamat, diperakui, boleh percaya. Check, jangan tak check.